Video. Tu video kat situ nampak tak? Pink tu. Situ. Tu video. Hello guys, Assalamualaikum, welcome to Jaja. Hari ni bersamaan dengan 17 Ramadan. Ni adalah first vlog Ramadan saya and last. Sebab je kita Ramadan ni memang tak keluar sangat and tak ada nak buat vlog sangat. So hari ni saya akan iftar dekat rumah kawan saya di Perak, Manjung Perak. So sekarang ni kawan saya akan ambil saya di rumah and drive ke sana lah. So dia yang akan drive. Kita akan ke sana satu malam je. Hari ni pergi, esok balik. Ya, saya tak pernah lagi buat vlog dengan kawan saya ni. Yang bawa saya ni bukan yang nak iftar, rumah yang iftar tu, rumah iftar tu orang lain. So nanti kita tengoklah apa yang terjadi di sana. And yeah, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inilah dia Hajar. Masa dia wedding, Jaja pernah jadi bridesmaid dia, tapi Jaja tak pernah seatbelt. Jaja tak pernah apa sebab tak ada, waktu tu tak ada kamera, so tak buatlah lagi vlog. Itu cerita, so tak kenal. So kita angkat lalu, bye. Ni lagu Ramadannya. A few moments later. Sampai. Kita tengah ambil. Luas ni rumah tu. Ni 3 biji. Kereta pun muat guys. Oh, siap ada ruang lagi. Terlepak. Cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya. Oh, di atas dia macam ni. Rasa sini kot. Ni, ada lagi Swiss. Cantiknya dia buat pembagi sini. Tiba-tiba ambil idea untuk rumah sendiri. Oh, sini ada satu bilik. Ada bilik air. Satu bilik. Lepas tu, sini dapur dia tu. Tapi semat tu dapur dia. Dia main slide-slide sini. Oh. Cantik. Ambil idea untuk rumah sendiri. Tengok atas. Ada lembut. Lain. Ada ruang. Sini satu bilik. Okay. Masa aku buat lepas. Bilik. Bilik air. Di sini boleh satu bilik. Bilik air attach ke? Oh tak, bilik air asin. Next. Situ sini. Ni besar gila. Saya rasa ni master bedroom dia orang lah sepatutnya. Kepau besar gila weh. Air pun besar. Mandi 10 orang boleh. Gila mandi 10 orang. Okey lah. Oh, dia ada balcony. Balcony kecil. Dah okey lah, baik. Terima kasih. Wanginya. Bisa bau ni wangi. Yang ni bawah. Tapi ni lagi wangi. Sama Asal tu bau dekat sini je, bau kat belakang. Kan? Kan boleh macam bau ni ya. Sabun. Wangi lah. Macam peach. Bukan. Honeydew. Bukan.
Watermelon? Yang Hak Johnson Baby. Joseph Baby grape. Ha. Grape Dah beli. Beli sikit-sikit sudah. A few moments later. Hai dulu kat kamera. Tak apa. Boleh hai dulu kat kamera tiba. One eternity later. Inilah car wash tuan rumah yang iftar. Alamak, tak nampak lah cahaya. Kita orang cuci kereta kejap. Driver okey ke? Saya okey. Nanti nak basuh kereta. Macam tak ada siapa yang kenal pun. Dah tak nampak Gigi pun. Kenapa dah gerak? Manja ya Allah. Kita orang dah sampai tapi tuan yang sepatutnya tu tak ada. Kita orang takut. Gulat tu. Awkward. Lepas tu malu. Sekai. Tu lah. Tu. Saya nak zoom owner. Nak zoom owner. Hello. Nak ada hello balik siwet. Oh, dia hello balik. Welcome to Jaja Vlog. Bapak sombong sini, oi. Oi. Menunjuk rumah. Rumah dia kot. Aji. Aji, Mozi. Budak dia bebel lah. Kau tak cakap dia datang tau. Kau tak cakap ke? Sumpah. Apa begitu dia? Ui, serius lah. Betul-betul surprise ni. Hai, Tasha. Betul lah. Betul lah. Saya muda gila. Kurang ajar. Ni nama apa? Syairah. Syairah. Okey. Viewer doktor okey. Kita masuk. Assalamualaikum. Kita tengok juadah dulu lah. Wah, ada ayam. Tada. Sedihkan lah korang. Maknya di situ. Saya sedih nak salam. Duduk ya? Ya. Cici. Apa ni? LG ni. Apa benda ni? LG ni. Saya sebab beg LG ni, LG ni dah dalam tu. Allah, dapat baju raya. Baju raya LG ni. Cuba tengok baju rayanya. Astagfirullahaladzim. Weh, saiz L. Bukan. Masih. Sama. Besar. Okey. Dema. Mana member tadi? Mana? Ya Allah. Tiba-tiba dah kat belakang. Hello. Hai. Payah nak apa busy. Feel like Hai, ingat tak? Hai. Sihat ke? Konten macam ni kau nak
Tak tahu ayah tu. Macam Regina. Ada kata-kata ke sedap ke makanan? Tak ada. Tapi makanan memang sedap. Tak puasa kan? Eh. Biar ada orang ambil makan. Biar Tunggu kejap. kau boleh. Kena makan. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah dekat. Kau cara hidup macam-macam berbeza. Tapi lepak lah tu. Boleh. Kaunter balik kan? Semua dekat ni. Duit kau lepak lu. Mak marah rumah lambat. Oh ya. Mana nombor mak kau aku tulis. Bagi kau kan? Wahai mama. Sedap kan? Sedap. Nasi dia sedap. Tak nak? Nak makan macam ni? Ha. Aku untuk ayam, ni nak makan. Saya malu sebenarnya. Sedap apa? Ni siapa jajak? Ni saya. Ni siapa? Tak kenal lah. Kenal saya tak kenal kan? Tak, siapa tah? Zack mana tah? Ada banyak Z dulu ya, ada banyak Z. Pakai baju dua terlepas. Asal kau cakap macam tu? Memang baju tu jadi ada. Asal kau cakap macam tu? Masak. Macam tu. Tak punya dah. Sedap ni kau ada. Ada sedap. Itu ada satu apa? Kau nak lo? Dia je sambut yang Tapi pakai memang darfu. menegak tu. Dia bukan sambut yang letak atas tu. Nak tahu ada lagi satu. Kamu aja. Bukan nak tahu. Yang topah tu benda cukup padu. Ikut orang Melayu kan. Mau Zek kan? dulu baru makan. Nanti kat mak. Belakang Petronas. Kalau ikut sunnah, mana dulu lah. Kalau makan. Dessert dulu lah kan? Tapi kalau ikut yang hotel punya barat tu, dessert last. Tapi Habis dah, cukup. Kenyang. Tak jajan, kita orang memang dah ada kat rumah dah. Korang beli juga ah. Oh, ikut siapa? Record. Nak cakap apa-apa ke? Oh, tak. Apa yang mata seluduk ni? Apa yang teruk sangat tu? Tu. mata seluduk gagal. Buang. Boleh ke tuang kat atas? Buang je. Maksudnya record lah. Dia suka beri kat doktor. Sesiapa nak order boleh doktor. Tapi video ni mesti dah habis. Biskit. Seret. Mimat. Kasha. Biskit. Biskit Gigi. Yang ni, ini dalam YouTube. Razi. Ngeri siut. Mak dia pergi kat rumah. Weh, tak apa. Ni ada apa-apa dalam? Oh, tak ada. Cukup dia. Innalillah, kesian itik. Tapi cara sembelih salah lah. Tak, kepala tu. Aduh Ji. Hilang mulut. Rasa mulut tak? Manis. Cantik. Kasih teh. Kesian dia. Tak. Dah sembelih. Macam mana family dia? Wah. Anak dia esok sekolah ni. Sampai esok Ahad. Yang lain? Tu.
tahu nak sebut dia. Laju sangat. Janganlah, cakap lah. Dah Haji, tuan rumah. Kita tak tahu nak cakap apa. Kami mengucapkan dah. Kami Selamat tahun baru Cina. Asal unta? Kita tak tahu cakap apa. Asal unta lah? Sumpah, janganlah. Jangan apa, nervous. Tiba-tiba introvert. Siapa tuan rumah ni? Okey, bagi skrin. Cakap apa? Panggil mama suruh mama cakap. Mama tu rumah kan. Terima kasih semua. Ada. Cakap lah nak cakap apa. Flashback. Terima kasih semua. Yeah, boy. Terima kasih datang. Raya datang lagi. Selamat Raya Mak Zai Batin. Situ. Dah tu nak tunjuk. Tiba-tiba. Tengok situ lah tu. Kita boleh. Balik-balik main pool. Tak penat ke? Dia ni banyak energi lah. Kecil-kecil makan apa? Mak bagi extra jos kot. Bukan ajan. Tu kiri dah ada dah tu. Sahur. Tak boleh busy weh. Tak boleh busy. Okay guys, nak pergi sahur. Siapa je pergi? Sampai dah. Muka macam dah tak sebengah ni weh. Muka aku. 5 ais. 5 ais. 2 ais lah. Biasa. Bintang goreng. Maggi goreng ayam. Tadi. Apa teruk lain? Clear kamera dia. Patut adik aku beli benda ni. Jakun je kan. Adik aku punya aku tak pernah pegang. Dia duduk tunjuk depan aku kan. Alah handphone aku gempak je kan. Nampak? Asal dah muka. Kan muka jadi flawless kan. Mak Aisyah. You masuk Penang tak? Ada. Kau ambil lah apa? Beli boleh. Tanya orang depan kau tu. Bini boleh. Ambil benda. Raya. Kita pula ada homestay kan dekat sana kan. Kata Penang bila? Hi guys, good morning. Hari ni hari kedua, nak balik dah. Kita pakai baju dengan tudung yang tak payah iron, senang. Malas tu nak iron. Sekarang dah pukul 10.18. Check out pukul 11. Tak tahu yang lain dah siap ke tak. Sesi pengalihan.
Bukan kamu ni gelap cahaya, ya Allah. Cahaya ni yang gelap, bukan dia. Ni lighting ni cantik, ni cantik. Rosak ni. Hello and everybody, everything. Now we got to this at what? Manjung. Okay. Man. Cuba kau cakap sikit. Cepat. Cuba cakap. Okay, kau nak cakap ke? Okay, dia cakap sikit. Guys, hari ni Okay. kita nak ke Ipoh untuk berjalan-jalan sebab kat Panjung tak ada apa, bro. Okay. Kau serius lah? Main-main lah. Dia main-main lah. Sebab ada kena prank. Pukul berapa dah? Cepat-cepat jom. So, where we want to go? Everybody, let's go. Yeah. Tengok tu. Bukan. Bye. Ni dia bowling. 10 pin lah bowling alley. Tak ada orang. Macam tiba-tiba kan kita datang sini. Kalau duduk empat, tiga. Tengok je tahu tak main. Okay. Sekarang ni kita tengah nak buat paranormal. Sekarang ni kita tengah nak buat paranormal. Paranormal. Okay. Muka aku tak kira. Itu buat paranormal. Hantu bodoh. Okey, kita nampak gorgon sini. Oh, ni gorgon. Penampakan guys. Gorgon. Tepat tu. Dah habis. So yang benar Sapuang. Datang lagi, terima kasih, datang lagi. Terima kasih datang lagi. Terima kasih datang lagi ya. Terima kasih datang lagi. Bukan. Bye. So, nak balik dah. Bye. Bye. Balik Bye. Balik terus Balik eh? Balik eh? Balik terus Bye-bye. Okey, bye-bye dulu. Berapa jam? Okay. Berapa jam? 2 jam. 2 jam ya? Jam malam, 2 jam, 8 jam ni. Bye. Tak ada lah, kita 4 jam. Tu dah keluar macam mana? Kalau berat, Bye. 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 Okay guys, sampai rumah. So that's all. Bapa terima kasih kepada Gigi sudah jemput datang iftar, and terima kasih juga kepada Hajar sebab bawa saya, and thank you juga kepada family Velasco sebab menerima saya di homestay itu. Okay, so insyaAllah kita jika ada apa-apa trip lain, kita buat lagi vlog. Okay, so jangan lupa like, comment, subscribe and share. Bye-bye.